Hai korang, Assalamualaikum. Okey, dah lama dah kita orang tak pergi camping. Dah hampir 2 tahun setengah dah. Jadi kita orang nak pergi camping hari ni. Dekat mana tu? Jangan lupa subscribe Mira Becok Channel dan juga follow Mira Becok Channel, okey? So, Nuzara Aisyah, kita nak pergi mana hari ni? Camping. Camping. Oh, nak pergi camping kat mana? Kat dalam hutan. Kat dalam hutan. Okey? Stay tune. Korang tanya apa barang Kak Mira bawa. Okey, yang korang nampak kat sini ni adalah stok makanan. Okey. Yang ni kayak baju lah. Yang ni adalah barang-barang untuk kita pasang nanti. Okey, dekat campsite. And then jangan lupa, walaupun duduk dalam hutan, Kak Mira akan bawa kipas jugalah. Okey. Kipas Kak Mira ni dia best sebab dia ada lampu. Okey, dia ada lampu yang ni. And then dia boleh ada radio juga. Dia ada mode radio lah. Okey. Kalau kita nak pasang radio ke kan. 人面5号染色体上的 TAS。 So kita boleh dengar radio kalau kita nak. And then dia boleh jadi kipas lah. Okey. Dia boleh jadi kipas juga. Okay. So jangan lupa, walaupun Kak Mira tidur hanya 1 malam, Kak Mira akan bawa benda baru Kak Mira ni, iaitu power station lah. Okay. Kak Mira belum try lagi. Nanti kita tengok macam mana dia punya performance dia. Ambil tombak. Okay. Okay, ini kita orang punya punya barang. Okay, kita nak letak kat mana lagi yang ni? Yang ni kita nak letak kat mana? Jom. Okay. Selagi boleh, kita nak sumbat. Okay, kita tengok keadaan di bahagian depan macam mana. Wah, macam sardin. 6, 7. Okay. Macam inilah keadaannya bila kita camping. Okay. Boleh masuk ke? Alah, tak boleh. Alah. Sayang. Sayang. Nak mau
Dah salah dah. Ya, bagi kita piang. Kenapa? Tak bagi jalan kereta. Ada Google ni. Google Lepas tu ke depan lagi. Ada kenderaan untuk kita pancung ke sana. Kita nak buat bayaran dulu. No Shamira. Lagi 40 kan? Okey. Hari ni ramai ke yang masuk? InsyaAllah. Ya, ni 20. Nak saya buat cash bill ke? Tak apalah, yang penting awak dah noted, bagi tahu saya je lah baki. Bukan baki, dah rincang receipt. Receipt WhatsApp pun boleh. So masuk pagi, petang besok pukul berapa boleh keluar? 6.30. Oh, 6.30. Okey lah. Sampai pun dah lebih lah. Boleh tapak kat mana? Ni kereta tak depan kereta tu boleh. Oh, depan kereta tu boleh. Sebelah kemah dia orang. Oh, sebelah kemah. Okey. Baik. Okey, terima kasih. Okay guys, Assalamualaikum. Okey, kita dah sampai. Ini tapak kita orang. Okey, depan ni ada pondok. Pondok ni pun kita orang akan ambil. Okey. Jom. Kita nak tengok air sungai. Kita tengok air sungai. Oh, ni sungai dia. Air omel. Jadi boleh lah. Mandi dekat bawah ni boleh nampak. Okey. Ni tapak kemah Kak Mira. Okey. Kak Mira sewa tapak kemah dengan gazebo ni sekali. So kereta kita parking dekat belakang ni lah. Jadi untuk hari ni nampak macam ramai je jiran-jiran kita yang berkemping. Okey, kita nak masak. Okey. Nak masak oden. Ni barang-barang oden. Allah Akbar. Ada ni barang oden. Kita nak masaklah oden yang ni bahan-bahan dia. Ini tak sana ujung. Ni bahan-bahan oden lah. Okey. Kita nak basuh ni. Alright. Kita nak basuh. Sebelum makan kita kena basuh. Okey, so basuh kat mana? Ni kat basuh. So basuh-basuh kat sini saja. Jatuh. Jatuh dah dia punya tu. Basuh dulu, okey.
Okey. So kita nak ambil air. Getam. Ha? Ni getam. Ketam. Jangan tak awak tahu tak kapak tu bahaya. Tahu. Tak So percaya, hati-hati. okey, kalau berhati-hati, kalau nak kena juga macam mana? Tak, saya hati-hati je. No. Tak. Benda bahaya jangan bawa main. Okey. Bahaya apa-apa. Tak apa, nak basuh. Wah, nak basuh. Nak basuh. Nak hammer? Hammer je. Nanti selepas makan, sedangnya odeng. Nak tolong letak. Mak nak tolong letak. Ya. Tolong letak Mak. Tolong letak Lepas nak letak. Nak juga. Ni tak ya? Awak ambil mi kejap lagi. Satu sosok. Penuh Satu sosok. Pukul berapa dah ni? Ha? Pukul berapa? Tak tahu kau apa. Asal yang pukul 12. Makan. Ma, Aisyah luka. Duduk atas. Aisyah luka. Alah sikit je. Itulah tadi anak kat dalam situ. Dah tahu situ tu. Nak abang nak. Ya. Bang sakit bang. Macam mana boleh sakit? Luka. Dari jatuh. Jatuh kat mana? Tu kat tepi tu. Nak agak dari tepi tu. Benda boleh pusing situ. Dah sikit je lah. Papa bawa. Papa nak makan. Sabar mama ni. Suatkan papa suatkan. Bukan nak waktu. Duduk atas. Mana ya? Mama jadi sentrum. Mana? Bang, air ni macam tak cukup je. Tak banyak pun satu lagi. Isi air tengah air tu. Ya. Di sentrum hujan tak? Hujan. Petir kuat. Petik. Gigit. Ya, lepas tu awak basah. Sianya. Payung tak bawa. Kenapa payung tak bawa? Sebab tu orang kata sediakan payung sebelum hujan. Dia mi. Nak mi lagi? Ada. Panas. Nak ya. Meh. Saya banyak lagi. Oh nak Dah, habis sabar lagi ni. nanti, Okey. habiskan nanti. Ya kan nak mi lagi. Boleh guna air. Guna air. Nak air? Saya tukar. Air suam ke air? Mama buat air ni. Air apa? Air teh. Teh elak kopi. Min. Belum je lah. Buat saya bangun tidur. Buat saya tak boleh tidur adalah. Banyak lah. Kalau kau ngantuk kau tidur ke? Kadang-kadang kalau kat depan ni tinggi tengok dia. Dia tak kit. Memanglah satu secek tu untuk cawan. Cawan ni besar kan? Kecil. Ini separuh cawan lah. Oh ya ke? Tak. Nak masak nasi nak makan dengan sambal tu.
Biar. Mama nak ni. Macam ada cili. Ada cili. Apa yang cili? Ni ada ni. Pedas ke? Ya. Ambil mak. Okay, kita nak makan oden. Oden. Ya, sedap. Sedap tak? Tak. Sedap. Ya lah tu sedap. Tak suka. Acah suka? Okey dah. Ya, jangan marah Kak Mira rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak ya. Ibu apa? Ibu apa? Tak. Tak rasa keluar dia. Okey, rasa masam. Pedas tu dia main-main saja. Sesuai dah untuk budak-budak. Okey? Jom, sekejap lagi kita nak mandi kot sekejap lagi. Ni apa? Aisyah main apa ni? Ha? Pacikan. Lah, dia main tembak-tembak tu nak buat apa? Nak papa. Papa duk buat pengidai. Ya, baik. Dah jumpa kawan. Baik ni dah baik. Tu yang baju oren tu. Ni jumpa kawan dia. Ya, Abang Fayat. Penat je bawa dia ni. Tidur. Leka duk main apa. Fayat. Dah sembahyang dah? Dah. Mereka duk main. So kami santai je lah. Apa mama? Nak tembak mama? Wah, you nak tembak? Janganlah. Hati mama kiok aja. Alhamdulillah hari ni cuaca baik buat masa ni. Okey. Tak tahulah kalau petang kan ke malam kan ke hujan. Okey. Jom kita tengok. Dekat sini lain tak ada tau. Jom kita jalan-jalan tengok campsite ni. Okey. Tapak Kak Mira ni, tak silap Kak Mira tapak nombor 5 kot sebab dekat dengan gazebo. Tapak ni satu malam tak silap Kak Mira RM60. Gazebo ni RM30 sebab Kak Mira nak ambil view depan sungai. Jadi terpaksalah ambil dengan gazebo. Kalau tak Kak Mira book tapak je. Tapak dia kat belah sana tadi RM60. Okey, waktu check in dengan check out dia boleh masuk waktu pagi dan boleh balik petang esok tu dalam 6.30 petang last. Dekat sini Kak Mira tengok okey lah, air sungai dia okey. Lepas tu keadaan dia pun tenang. Untuk hari ni ramai juga kampus yang masuk. Okey, ada toilet, jangan risau. Kepada korang yang kalau nak pergi ke mana-mana tu, toilet sangat penting untuk korang menitik beratkan toilet. Jadi jom kita tengok. Toilet perempuan dekat sana, toilet lelaki kat sini. Depan tu surau. Okey, dia ada sinki juga. Kalau korang nak basuh-basuh pinggan ke, bekas-bekas makanan, dekat sini ada. Okey. Jom kita tengok. Kalau nak basuh-basuh pinggan bolehlah kat sini. Ni toilet dia. Kat sini ada sinki sofa bersih je. Air dia. Tadi ada air, ni dah tak ada air dah. Okey, tadi Kak Mira basuh pinggan ni ada je air dia. Okey. Tadi ada air. Untuk Kak Mira basuh pinggan tadi ada air. Ni toilet dia. Okey. Tak ada air. Okey. Tadi ada air. Kak Mira ambil wuduk tadi. Ada. Kak Mira pergi toilet ni tadi. Okey. Tapi kejap lagi dia ada dah kot air dia. Sebab air dia ni ada dia orang pump. Okey, banyak juga toilet dia. Adalah dekat sinki lelaki ni ada air ke tak? Tadi Kak Mira basuh pinggan mangkuk, ada je air dia. Okey. Kita tengok ada air dia tak. Oh, tak ada air dia. Okey, ni kejap lagi kot ada air dia. Owner duduk sini juga. Maybe rumah dia dekat belakang-belakang sini lah kot.
Kalau ada yang nak membeli barang makanan ke, macam air ke, ais ke, ada je jual dekat bahagian kedai depan ni. Okay. So alhamdulillah cuaca hari ni tak hujan, syukur alhamdulillah. Okay, dapatlah Kak Mira bersantai-santai dengan tenang. Kalau tak 2-3 hari ni dekat Kajang kan hujan lebat, ribut lagi. So kalau korang nak membeli air boleh pergi dekat sini. Kedai dia dekat sini. So boleh beli ais. Okay. Ni kemah Kak Mira. Kak Mira saya tak simple je. Tak ada yang wow sangat pun. Sebab Kak Mira ni kalau camping suka yang simple. Itu pun simple pun penuh satu kereta. Satu bonet kereta penuh dengan barang. Okay. Kak Mira. Hai. Okay. Aisyah tak nak mandi sungai? Mana sejuk. Sejuk. Why sejuk? Baik orang. Mana Abang Aish? Oh, dialah Abang Aish. Okay. Dekat sini tak ada power supply tau. Tak ada plug yang disediakan. Jadi ada power station ni boleh lah Kak charge handphone, charge kipas. Mama. Okay. Kenapa? Ya. Abang nak ni unyai? Nak mandi sungai? Tadi dah tukar baju dah. Ayo unyai lagi. Macam mana buat muka nak mandi sungai lagi? Esok. Ha? Esok nak ni unyai lagi. Oh, esok nak mandi sungai lagi. Ingatkan hari ni. Hari ni tak nak dah? Nak dah. Okey lah. Esok. Okey, duduk dulu. Baring-baring abang. Abang ngantuk dah. Okey. Petang ni kita nak bakar-bakar ayam. 4 ketul je ke? Tak ada lagi. Ya Allah, berpeluh-peluh. Panas. Kita alihkan tempat membakar. Dekat sebelah sana tadi ada pembakarnya. Tapi pembakarnya besar. Lepas tu depan cahaya matahari. Cahaya matahari nak turun. Panas. Kesian. So kita alih lah. Kesian pula yang tukang membakarnya. Dan macam membakar ayam dalam sauna. Ayam rentung dia pun sama rentung. Mula kita ni. Apa dia? Nak buat apa? Dia nak buat apa batu? Janganlah usik batu tu. Ni bang. Aku tu Ali. Bakar mana yang nak makan je tu? Tak, ni baru nak ambil lagi ni. Anak nak ambil? Nak ikut kapal lagi. Alah siannya apa? Sian dia. Berpeluh-peluh dia. Kesian berpeluh-peluh. Di sebalik ada ayam bakar, ada keringat yang sedang mengalir. So, dia tengoklah makan. Kesian. Malam ni kita nak bakar-bakar. Tapi tak boleh, nasib baik hari ni ke abangan cuaca elok banget. Ke abangan? Alhamdulillah tak hujan. Alhamdulillah. Kalau ikutkan kita tengok weather tu, hujan ni ribut petir. Alhamdulillah, syukur ya Allah. Cahaya matahari. Okeylah. So, emok kita pun pasal emok juga. Jangan main pasir. Aku. Abang nak solat ke? Solat dulu lah. Nanti dah malam baru kita bentang tilam. Okey, buat ya mama. Ya. Ayalah, mana kipas ni je. Dah dekat-dekat sikit dekat ayam tu. Dekat-dekat ayam. Tengok muka mama yang tengah kipas ni. Nak kipas. Okay, fokus kat Echa yang nak kipas. Oh, dia nak kipas. Kipas. Oh, macam tu je kipas dia. Aduh. Okey dah. Yang tak bergerak lah jawapannya. Okey, bukan nak. Sama je. Ada kemas. Nak tu. Dah. Dah dekat sangat ni. Tekan sikit.
Ha. Belakang lagi, belakang lagi. Akan pergi tangan pada. Dia pakai chip. Jom. Kita nak mandi. Angkat sini, buka sini. Jom. Ya Allah, subhanallah. Mana? Oh, kat situ dalam. Tak apalah, Mama mandi kat sebelah sini je. Oh, dia ni. Anak-anak dia mandi. Aisyah. Aisyah nak pergi mana? Okey. Itu tempat kita orang ni, yang kita nak mandi sini lah. Cantiknya, air sungai dia. Oh, dalam juga. Apa dia? Okey. Nanti Mama datang. Habis kat abang tu. Abang Ayat, tolong. Kejap, jadi Mama datang. Kita tengok ni, air dia jernih. Bunyi cantik air dia. Malam ni kita orang nak buat apa? Marshmallow. Kita nak buat marshmallow. Okey. Kejap, tak tahulah. Sabar. Malah dua ikut lah. Hati-hati di belakang Echa. Aisyah duduk kat mana ni? Kan jatuh golek kan dalam api ni. Malah. Baik. Mana? Okey. Bakarlah. Aisyah, air dah ada. Ya Allah, abang tengoklah tu bang. Dah. Jangan bakar lama-lama hangus ni. Dah. Dah cuk. Dah. Tak. Walaupun dia macam angin, tak angin pun. Tak. Tapi kalau Carmelo ada tak? Betul. So kita nak bakar marshmallow malam ni. Ya Allah. Tengok macam mana. Cracker. Oh, lepas makan tu macam mana contoh? Angkat. Boleh mak tunjukkan Mama? Boleh. Oh, dia bawa biskut. Jom kita Faiz kata dia ada resepi baru untuk marshmallow. Tapi tak tahulah macam mana marshmallow dia tu. Okey. Mula-mula buat macam mana? First kena letak satu marshmallow. Okey. Lepas tu Alright. letak je. Lepas tu petikkan ni. Okey. Jangan sampai hangus pula. Oh, dia bakar macam tu marshmallow. Tak. Okey. Jangan sampai hangus. Oh, jangan sampai hangus. Tapi yang Budak apa? Okey, lepas tapi tu? tak. Alamak, hangus lah. Okey, Tapi tak tak apalah apa. kalau hangus. Okey, lepas tu? Tapi jap. Kena cairkan. Kalau nak manis, cairkan sikit. Oh, kalau nak main cairkan sikit. Okey, lepas tu? Cair sikit. Lagi ni. Okey. Letak dekat dua biskut. Okey. Jap. Macam ni lah rupa dia. Okey. Sedap kan? Abang ke yang makan? Ingatkan nak bagi Mama. Abang rasa. Oh. Sedap kan? Ni marshmallow dengan biskut. Ini susah. Pandai. Jangan ikut. Apa-apa. Sedap sebab apa marshmallow tu manis-manis. Dekat dengan koleka ni. Sudah. Pandai pula budak ni. Jap. Apa ya? Tadi kan Kak Mira dia masak nasi tau. Lepas tu kan dia sekali dengan oden. Jadi sambal udang yang Kak Mira masak dekat rumah tak laku. Jadi malam ni Kak Mira nak makan sambal udang petai lah. Dengan nasi. Dengan ni secawan latte. Latte ni nak masak air.
Kak Mira bawa latte daripada Mochona. Mochona latte. Nampak tak? Mochona latte. So dia makan apa? Ayam. Ayam nasi. Aisyah makan apa? Ayam je. Ayam je. Ayam bakar ke? Sedap ke mana ayam bakar tadi? Oh ya ke? Sekejap Mama nak tengok ayam bakar. Marshmallow dah habis. Okey. Oh ni ayam. Bukankah ayam tadi tu dah 14 ketul? 3. Tinggal 5 ketul je. Oh tadi ada 15 ketul. Tinggal 5 ketul. Maknanya laku juga ni. So ni lah barang ni. Kak Mira dia beli ais. Ni untuk makanan-makanan besok lah. Apa nak dah? Tengok sini dah. Ada apa? Itu je lah. Dia untuk apa ni jadi macam ni ni? Oi betul lah dia buat macam tu lagi. Satu yang ni pong. Doctor Strange. Ke Pipi Pom? Doctor Strange ke Pipi Pom? Upipin. Ui betul lah, makin kuat lah api dia. Tak terbang. Oh yo, hebatnya. Lampu ni dekat DIY tau. 1, 2, 3. Saya 1, 2. Lepas tu 2, 3. Dia boleh menyala lampu 3. Okey. Atuk. So kita gantung lah. So dah malam ni kita nak Tidur. nak tidur. Saya kat TV. Cakap kat TV. Saya nak tidur. Tidur. Nak betul tepat? Tidur. Nak tempat tidur. Nak tidur kan? Apa nak ikut atuk? Amboi. So kita Atuk pam lah. api. Kita punya tilam. Kita beli tilam ni kat mana bang? Decathlon. Oh Decathlon. Berapa minit nak pam ni bang? 3 minit. Oh 3 minit. Ini. Okey. Ya. Okey dah. Nak boleh itu? Tak. Okey. Dah. Okay. So kita ada bantal Decathlon. Yeah. Bantal Decathlon kita ada. Tidur lah. Lama kita tak pakai bantal ni. Ada apa tu? Tu dah tak tunya. Okey. Ni kita beli dekat Decathlon. Ambil bantal. Okey, tidur sana. Okay. Yang ni abang-abang dia. Ni abang-abang dia akan pakai sleeping bag. Tiba. Okey. Abang-abang akan pakai sleeping bag. Faiz, cuba try sleeping bag. So anak-anak kami seorang lagi akan tidur sebelah sini lah. Muat lah. 5 orang. Muat. 1, 2, 3, 4, 5. Cukup. Aisyah duduk sana. Muat lah bang. Okey. So barang-barang ni akan masuk dalam kereta. Sini tidur. Okey. So jangan lupa kita sambung vlog kita esok. Bye. Selamat malam. Bye. Selamat malam. Assalamualaikum. Okey, selamat pagi. Allah Akbar. Hari ni kita tengok anak-anak kita masih tidur lagi. Anak-anak tidur lagi. Sebab semalam hujan. Hujan lebat. Kita keluar kemah. Nampak? Hujan lebat. Selipar budak-budak tu pergi situ. Tak ada.
Semalam hujan lebat, nampak? Habis. Oh, agaknya laluan air kot dia turun dekat situ. So dia mengalir ke sini, menyebabkan air pergi ke sini. Selipar boleh duduk dekat situ. Ayo. Kau tak ada peti lah. Cuma hujan je lebat. Hujan lebat. Nasib baik kita orang dah simpan-simpan barang-barang ni semua, susu-susu elok-elok kat sini. Apa aktiviti kita hari ni? Saya tak tahu lagi nak buat apa hari ni. Saya Kak Mira nak masak je rasa. Kak Mira rasa hari ni Kak Mira macam nak masak syashuka lah. Ambil telur nanti ya. Dalam ni. Nak tengok apa yang ada. Ada bawang, daging cincang, buat lemak cili benggala. Ada cendawan. Telur, roti. Ni apa nama ni? Paprika dengan mix herb. So kita bawa mejery. Ni kita punya bahan lah. Parti kita. Ni ada tomato puri, kimbo. Bang buka ni bang, dua ni. Ini macam dah buka aku rasa. Mira nak apa dulu? Nak panaskan ni daging. Kak Mira nak masak daging dulu bagi garing. Okey. Kita nak masak daging dulu, okey? Nak garingkan daging dulu. Aisyah. Baik. Buka besar sikit, Aisyah kencing tak? I lupa nak bawa ke pampers dia. Aisyah kencing tak? Tak, good girl. Tak pakai pampers. Nyamuk lah pagi ni yang oi. Papa buatkan bara nak bagi asap. Sebabnya nyamuk. So kita nak goreng dulu. Ini kita nak masak syashut kat syashut. Okey, anak kita nak tolong kita masak. Mama Pak Himat. Siapa nak tolong ke? Tolong Papa. Okey. Dia nak jadi chef. Okey. Masuk. Semua. Aish, pegang Mama Azad. Aish dah besar nanti nak jadi apa? Jadi chef. Jadi chef. Semua. Masukkan semua mushroom. Okey. Ada lagi. Okey. Kita masukkan. Jap. Kita masukkan tomato. Buat cili benggala. Okey. Masukkan. Okey. Ya. Okay. Kita masukkan. Jap. Nak tolong. Okey. Okey. Jadi kita kocak dengan air. Okey. Awak nak buat? Okey. Dia nak kacau. Okey, ni Kak Mira nak buat roti bakar pula. Okey. Boleh saya letak sikit? Ya. Ambil satu ke? Tak boleh? Tak boleh lah. Okay. Api dia ada tak? Ada? Ada
So butter mentega ada tu tersangkut. Kat mana? Tak apa. Biarkan. Okay. Memang. Macam nak. Kejap. Cuba jangan duduk kat dapur mama ni. Sekejap lagi Kara terbakar. Ya. Mana oil kutu? Ah? Nak sudu? Ayam. Bukan. Makan yang Abang ambil bang. Nak makan dengan ni. Masuk dalam ni nak? Shashuka. Tidak. Rasa dah dulu. Rasa kat adik ni. Okay. Makan dulu. Sarah. Okay guys. Anak-anak dah makan. Okay. Kita pula nak makan shashuka. Okay. Dalam keadaan ni. Kita nak rasa shashuka. Sosis. Okay, dengan air latte. Okay, jap kita nak try. Apa dah rasa ke shashuka ni? Okey tak? Ya. Kan nampak dia macam berair. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ya, bismillah. Sedap. Ya, sedap. Ada rasa sedaging. Tomato. Sedapnya makan. Bila kita mengadap. Nampak? View sungai. Cantik sangat. Okay. So, Kak Mira dah masak ni. Lagi Kak Mira nak mandi dan kita nak kemas. Okay.